Dah dapat gaji tiap-tiap bulan, kerja dah elok, tiba-tiba nak berhenti, tak nak kerja. Kalau tukar kerja lain tak apa, tak nak kerja, nak baring, nak tidur. Sebelum ni kalau kita bangun tidur, kita langgar je lah subuh. Kalau sebelum ni lepas isyak kita balik. Kalau sebelum ni tak pernah lama kita duduk kat masjid kat surau. Betul tak? Kalau sebelum ni kalau makan perut kita je, tak ada kita nak sedekah, nak infak kat orang lain. Tapi bila masuk Ramadan, kita seronoknya dapat duduk lama dekat masjid, kita boleh semayang awal dekat surau masjid, kita boleh semayang tarawih, kita kongsi-kongsi makanan pula dekat orang lain. Setiap hari kalau tak sedekah memang rasa susah hati. Betul tak? Macam mana kita nak pastikan kita tak kembali balik kepada rutin kita yang lama? Yang kita ni malas, amal ibadah kita ni kurang, kita rasa betapa penatnya ibadah kita hari ni. Bayangkan penat tak buat ibadah hari ni? Penat. Siapa kata tak penat? Tapi kalau kita stop macam tu, kita berhenti macam tu, tak kesia-sia. Contoh, kita kerja, kita dapat gaji banyak dekat satu tempat kerja ni. Bulan-bulan RM5,000. Tiba-tiba sampai hujung tahun, masuk tahun baru, kita kata apa? Malaslah kerja tu. Kan? Tak nak kerja. Adakah tindakan itu tindakan bijak? Ataupun tindakan yang tak betul? Dah tentulah tindakan tak betul. Dah dapat gaji tiap-tiap bulan, kerja dah elok, tiba-tiba nak berhenti, tak nak kerja. Kalau tukar kerja lain tak apa, tak nak kerja, nak baring, nak tidur, nak balik pada rutin harian. Itu tindakan orang yang jahil. Jadi kalau dengan pahala yang banyak, ibadah yang banyak, teruskan momentum, konsisten, semangat. Sebab kita minta kepada Allah, Ya Allah, kurniakan kepada aku kelebihan-kelebihan dalam mengingatimu. Kurniakan aku semangat untuk terus bersyukur kepadamu. Maka kita akan terus terselamat daripada azab api neraka dan berjaya menjadi manusia yang cemerlang di bulan Ramadan.